Komen dari Amir, nak buka tu kena pakai heat blower tak? Okay Amir, tak perlu nak pakai heat blower ke apa, okay? Kalau korang ada, lagi mudah. Untuk yang tak ada blower tu, tak payah beli blower pun tak ada masalah. Korang jangan risau. Ikut je video tutorial dekat pin VTT kita dah pin dah. Korang ikut je cara-cara buka pasang dekat VTT kita tu, okay? Okay, ni guys. Lagi satu. Korang akan dapat instruction juga. Ni. Korang scan je dekat sini, video tutorial terus ada. Korang jangan risau guys. Okey. Korang akan dapat apa? Korang akan dapat waterproof seal ataupun guard LCD. Yang paling penting guys, korang dapat set tu 10 biji lengkap. Korang tinggal tunggu barang sampai kat rumah dah pasang je. Korang tak perlu nak beli barang-barang lain dah. Okey, jimat guys. Untuk korang yang mana ada masalah bateri cepat habis tu, pergi grab sekarang guys. Bateri yang mana kapasiti mah lebih besar daripada ori, bateri dapat tahan lebih lama. iPhone 12 ke atas boleh Dynas akan nak use, tak ada keluar NOM4, tak ada keluar M-Verify part. Battery health ada untuk semua model, korang tinggal PMP je. Ada 3 bulan warranty juga. Kalau ada apa-apa isu, contact kita akan hantar bateri yang baru. Bateri iPhone kapasiti ni dah terjual sebanyak 4,000 unit lebih dekat TikTok Shop saja, tak termasuk yang beli dekat platform lain, tak termasuk yang walk in dekat kedai. Review pun dah banyak dah, korang boleh tengok sendiri dekat beg kuning, okay? So guys, korang tunggu apa lagi? Ada free shipping, ada discount, terus check out. Ciao.